Salam dulu. Bye abang. Pergi sekolah dulu je. Lalu. Lalu dia abang. Ya abang. Assalamualaikum semua. Welcome to our KNK channel. Ini hari first day cuti sekolah. Sejak cuti sekolah ni kita nak buat apa? Duduk rumah je ke? Cuba korang teka. Pagi ni kita orang pergi breakfast sama mami. Siapa kita orang tu? Saya dengan mami. Diorang je. Kali dengan mami je pergi breakfast sama-sama kan? Nak breakfast kat mana? Kedai biru. Kedai biru? Kedai mama. Kedai mama. Nak makan apa? Roti canai. Roti canai. Roti canai telur. Okey. Kalau mami punya kad, Kat apa? kayak ada duit tu. Nak beli apa kali? Dia sibuk je pergi mall. Kita pergi mall lah, kita pergi kedai mamak. Sebab kita tak jadi breakfast kedai mamak, cuaca mendung, tak hujan. So kita pergi indoor breakfast. Kita pergi indoor place untuk breakfast, okay? Tapi untuk breakfast je. Tahu? Bukan untuk beli toys. Toys dah banyak dah kali. Pista tu banyak. Tak ada maknanya. Apa dia? Dalam mall kan ada tempat parking yang ada benda dekat atas tu nak tutup. Kenapa kena pergi yang mall? Kita nak pergi mall lain. Yang mall tu ada makanan kan. Sama je lah. Tapi Mami nak pergi kedai makan lain. Kalau makan Jepun, Kita nak pergi kedai makan dekat Subang. Subang Jaya. Subang Jaya. Boleh? Jauh tu. Kita pergi mall dekat Subang. Boleh? Subang Jaya jauh. Tak ada. Sepelaung je lepas itu. Hah? Faham tak kata apa sepelaung tu? Tak faham? Tak. Dekat je sini. So kita breakfast sana, lepas tu breakfast, makan-makan balik. Okay? Okay, dah hijau dah. Kita flag. Bye. Assalamualaikum. Kak suka kali dekat dunia, Mam. Kali boleh call mami tak? Mami dekat syurga. Kalish kat dunia. Kalish nak call Mami. Kita masuk syurga sama-sama lah, Kalish. Kita kalau kita meninggal, kita bukan terus masuk syurga ke masuk neraka, tak. Kita kena lalu alam akhirat dulu. Kita lalu alam akhirat, lepas tu baru Tuhan tentukan kita masuk syurga ke masuk neraka. So kita kat dunia ni kita kena buat baik, banyak-banyak, solat semua. Lepas tu kita doa supaya kita semua ni satu family dapat masuk syurga sama-sama. So kita boleh kumpul sama-sama dekat syurga. So boleh Kais jumpa Mami kat syurga, Mami pun boleh jumpa Kais kat syurga. Macam tu. Tahu? Bukan kena jadi ni anak-anak soleh. Kais kena jadi anak soleh, selalu doakan Mami dengan Papa. Lepas tu kita sama-sama masuk syurga. Kita boleh kumpul ramai-ramai kat syurga, satu family. Tahu? Faham tak? Dia tak nak meninggal. Seorang nak meninggal dengan mami. Lepas tu? Dan adik dan bapa dan Kak Nana dan Baris. Dengan semua orang keluarga. Nak meninggal sama-sama? Lepas tu? Masuk syurga sama-sama. Aduh, Kalish. Jomlah kita pergi breakfast. Jom. Let's go. Let's go. Kita tahu sebenarnya kita nak bawa dia pergi the movie.
Mak tak buka lagi, Rish. Belum pukul 10 lagi. Sikit lagi pukul 10. Mak tak buka lagi, Rish. Kita relax lagi. Dia sabar. Kita relax dulu. Kita lagi makan je kan? Kedai mana kedai makan? Entah. Manja ni. Manja. Tak manja. Apa kita ikut orang ni? Kita ikut orang. Mana kita orang? Ikut orang. Kita dah ada tempat sama. Adakah kita family yang pergi ke sinema pagi-pagi? Ke mana tu? Bapa macam sedap. Mami sedap. Kat mana kita ni? I don't know. Apa you at you? Ha? You take me at you for I don't know what you take me. Kita breakfast kat Wayang. Kita pergi breakfast kat bawah dulu lah. Lepas tu, kita pergi breakfast kat bawah dulu. Lepas tu baru kita naik atas, okey? Boleh? Kita breakfast dekat bawah baru kita breakfast dekat ni. Tengok movie. Kita Minecraft. tengok movie ke? Siapa cakap? Tadi nak tengok Mami tengok movie. Movie apa? Movie Minecraft. Minecraft? Mana ada? Ada. Tak ada lah. Ada Minecraft baru. Ya ke? Movie. Ya ke? Tak nampak pun? Tu movie. Tak nampak pun? Ya, selalu kan buka yang lava. Nak pergi beli dia punya merchandise tu. Dia ada macam tumbler dengan yang Iris punya spek tu tau. Kita nak pergi tengok cerita apa ni? Agent Ali. So nak tengok kantor. So nak ingat nak beli, naik atas tadi nak ingat nak beli dia punya merchandise tu. Habis. Macam mana dapatkan tumbler dengan Iris punya spek tu? Habis, sold out. Breakfast dulu. Kita naik atas tu sebab ingat nak cari tumbler merchandise tu kan. Tapi habis. Lepas tu survey dekat TGV yang Iris tu pun habis. Kita makan breakfast dulu lah. Kita pergi breakfast dulu, lepas tu kita naik balik. By the way, korang tak tahu kan kita tengok cerita apa kan? So guys nak dengar, kita nak tengok cerita Agent Ali. Kita dengar. Surprise. Apa dia? Private is Di mana? nak naik kereta. Nanti, kereta nanti. Kita pergi beli makan jap. Semua tiket dengan F&B semua kena purchase through apa tu? Kios ni. Tak reti. Kita nak pergi mana ni? Gelapnya. Kita ambil makanan lah. Kan nak popcorn kan? Tak nak. Tak nak? Tak nak. Beli popcorn tu nak pergi mana? Alish, beli popcorn tu nak pergi mana? I don't know. You don't know. Dia macam clueless, tak tahu apa-apa. Macam ikut je mami dia pergi mana. Macam apa yang berlaku ni? Aku follow je. Jom. Atas, atas. Bagus sekali sini. Dia mengikut je. Tak banyak tanya, dia ikut je. Mana mak dia suruh. Naik atas. Jom pergi sini dia.
Apa ni? Lagi toilet dulu tak? Kita tengok movie dekat KFC Play sebab tu kids friendly. Senang sikit lah bawa budak-budak kan kalau datang sini. So orang nak main ke kat bawah tu ada playground. So dia nak main ke apa benda ke during movie time ataupun selepas pun boleh. Kalau tak boleh ngacau orang-orang pasal ni memang betul-betul apa kids punya cinema kan. So dia faham lah, parents faham. Cepat lagi dia. Jom ambil ni. Everything we know about dragons is wrong. Dad, I can't kill dragons. But you will. Kalisha. Kalish. Dia dah start apa ni Kalish? Kalau cerita dragon. Dia ke? Bukan lah. Ya. You will be surprised bila kita tengok cerita apa. Ha? Surprise! Kalish tak? Kalish no idea lah kita ada cerita apa dengan Kalish kan? Surprise! Kalish! Stop it. It's okay. Nantilah kejap lagi kita tengok movie dulu, okay? Tak, ini tak start lagi. Jangan ambil handphone. Mama nak tengok Kalish. Ha? Mama nak tengok Kalish. Yalah, tapi kejap lagi sebab movie dah start. No handphone in the wayang. Dia wayang ni. Jangan. Movie dah start, bye. Movie dah start. Jangan sampai gua kena ular. Macam mana Lanu boleh sesat masuk sini? Settle. Oh, saya tengok Kalish. Nanti. Apa? Kau tak dengar ke brief tadi? Ali, kamu dah sedia? Jom. Aduh, banyaknya. Kau mendapatkan restu yang kekal. Kita biarkan saja mata jatuh ke tangan badut-badut tu. Kita ada urusan yang lebih penting sekarang. Apa yang lagi penting dari... Nanti kita nak ke mana ni? Okay, Kalish. Seronok. Kita pergi dekat kereta pula. Macam mana? Okey. Best ke? Kalau pakai dia penuh dia 10 kan nak bagi berapa? Daripada 10 star nak bagi berapa star? 100. 100 star. So best sangat. Padang
Seronok ke? Best sangat? Kami puas hati lah. Mami pun puas hati. Seronok. Mami dah rasa macam budak-budak lah cerita Ejen Ali. Mami tak pernah tengok Ejen Ali macam ni. Tapi yang tak habis satu je. Dia punya merchandise dah habis. Dia ada tumbler tu Khalis. Dengan yang semata yang Iris tu kan. Dia ada jual tapi dah habis. Sold out. Aja channel kali ni. See you next time. Lagi? Bye. Assalamualaikum dan selamat bercuti.